Hai guys, so hari ni saya nak unboxing. Lama saya tak buat channel YouTube. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Kita tak payah basa-basi, kita terus start daripada yang first. So yang first kali saya beli temper glass, tapi ini saya beli direct daripada kedai. Sebab apa saya beli yang daripada Shopee tu tak sampai-sampai guys. Saya punya barang dah sampai, temper glass pula tak ada. Kena beli asing. Okay, kita buka yang ni. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Buang jauh. Ini apa record belakang tu? Weh, comel lah, ada stiker. Ada stiker baik. Okay. Ini casing biasa je. Sekejap lagi saya akan masukkan lagi satu klip. Ada casing yang luar biasa. Casing yang mana? Ha? Casing yang mana? Casing yang mana? Belum sampai lagi. Tapi dia hari ni sampai. Ini rotate tu lah. Bukan. Ini casing dia ada apa tu namanya? Farm rejection. Bukan. Dia ada Rejection. dia ada keyboard. Oh. Keyboard dia pula magnetic. Kau boleh cabut keyboard tu. Oh, macam Apple ni lah. Okay, ni. Aku cuba live pak. Macam tu. So ada stiker ni mana nak sampai spinkan dia? Dia ada magnet, banyak-banyak jenis boleh buat. Macam ni, Ni white ni. macam ni, macam ni. Macam ni. Macam ni. Lepas tu yang white. Macam Lepakkan. Ya, betul tu. Macam ni. Menariknya. sir. Bukan. Macam tadi. Ha, macam tu. Ni. Ha. Macam ni guys. Macam tu. Banyak jenis dia. Okay, ni semua tak penting. Yang ini kita punya main character. Teneng. Tadading. Thumbnail. Thumbnail. Okay, ngam. Betul. Kan guna ni. It's okay. Kita ni excited. Yes. Buat Apple. Okay, kita sambung esok. To be continue. Ni saya tak beli pakai insurans Orang semua tambah insurans RM80, RM90. Saya tak pakai insurans tapi dapat tebal. Alhamdulillah. Juga mana bang? Ini shop boleh sebut tak Oren, black oren. Sabar Ustaz. Yeay. Ambil gambar lu. Pelik je. Macam ni. Leki-leki. MS. Yang mana? Pinjam phone. Baik. Pinjam phone. Jangan nampak surrounding. Tarik. Jangan nampak surrounding. Nampak tu. Betul. Ada dua. Kita beli dua ni. So daripada sini korang dah tahu lah ini warna apa. Ni warna silver guys. So saya beli yang 128 silver, iPad 11 Gen. Bawa apa? Ha? Bawa apa? Bawa kotak. Buka mana tu? Tulisan dia lain ke? Macam mana? iPad tu dia tulis iPad. Tak ada kot. Tak ada kot. Lama. Alamak. Okay, buka ni dulu. Wey. Okay, ni pula. Yeah, boy. Okay, so kita buka ini. Lepas ni saya rasa saya rajin study lah. Kelas tak skip. Hari ni saya kelas pergi full.
Ui. Solid guys Kau nak Dah ni? review dulu boleh tak? Boleh bang. Ada dia punya ni guys Syukur. Macam mana buka ni? Terasa berat dia guys Uish. Best. Uish. Jangan tanya bang. Hidung dia. Perbezaan iPad dengan tab macam mana bang? Perbezaan dia Tag tu apa Scooby-Doo! Tag tu apa Sorry Hati-hati. Aku risau. Okay Hidung ni. Tu tap atas tu. Yeah boy Hidung lagi. Ni tetap tepi dulu Yang tu letak tepi. Kita tengok dalam mari bagi apa aduh kita tak dapat kabel warna hitam Ya, dia ada kabel hitam. Ha. Tapi ada Kena yang iPad Pro iPad Pro 4000. Dia berapa ringgit tu? Okay Dia Dia boleh ada kepala. Yeay. Okay Buka Buka tu yang status. Risau aku. Yes. Hidung dia tu. Wey. Cerita sikit spek iPad ni. Okay guys, so ini dia ada 10.9 inch which is tak berapa besar mana pun lah. Berbanding Tapi tablet. dompet pun tak tebal. Yang penting Apple. Okay. On table ini. Oh. Hidup guys. Hendak pakai. Mana iPad pencil tadi? Apple pencil tadi. Nampak tak? Nampak orang businessman tak? Nampak lah boleh dapat award for flat sekejap sekarang. Hello. Dia teracu pula. Beli. Nak beli iPad aku. Ni hao. RM1,300. Tak nak 12 ni. Dia bahasa Inggeris. Tak boleh tekan ni. Macam mana ni? Ni. Ya. Ni. Oh, yang tu Malaysia. dia prosesor dia kecil sikit, tapi prosesor dia lagi power lah daripada iPad ni. Yang tu M2 punya chip prosesor. Setting language. Kalau macam iPad ni dengan Honor tu, dia macam Default. sebelah je. Macam mana kalau ni dia? Ryzen Default je lah Continue. Semua nanti set up without another device. Apa benda ni pun? XX. Okay lah, ni saya sendiri login nanti sebab saya rasa saya nak linkkan kot. Ni kat dulu, nanti kau dah lock, dah connect apa Stop semua. dulu. Kalau tak okey nak terus hantar pergi apa balik. Ya Allah. Masih terus. Macam. Ui, no. Kena slip disc. Ui, koyak bodoh. Slip disc tu. Contoh tibong kau patah. Ni kan Apple punya lah. Anggap punya Apple punya. Sakit tu. Aku punya pun macam ni. Dapat free. Saya beli dulu. Oh, premium lah siap. Dekat lah. Dekat bawah. Ngam-ngam tu. Aku punya sensor. Pengadil home. What the fuck? Dia bukan seorangnya. Kalau nak terus
P2 dan Jevin Arjun Hong menentang Muhammad Suhaimi dan Muhammad Zahrin Faiz di 2 di gelanggang 2. Pengadil Anas. Model Idin. Tapi dia jadi empire hari ni. Ni dah senang sikit nak tengok. Cuba kau conteng. Mana-mana je, mana-mana. Wow, besar. Okay tu. Golok tu. Kalau tu saya dapat pergi final, tapi jadi referee kat final punya dia lah.